makruh. So ini disebut dalam kitab-kitab ulama bermakmum dengan imam daripada ahlul bid'ah. Ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni siapa di antaranya? Wahabi. Orang Wahabi dia kata kita ahli bid'ah, tapi sebenar-benarnya mereka itulah ainul bid'ah. Mereka itulah sebenar-benarnya ahli bid'ah. Tapi orang awam dia bercelau. Dia kata dia pun pakai hadis sahih. Kita pun pakai hadis sahih, bukan kita tak pakai hadis sahih, tapi hampa tafsir ikut lain. Kita tafsir mengikut penafsiran yang bersifat authority. Al-Imam Syafi'i digelar sebagai Nasir As-Sunnah. Imam Syafi'i itu adalah penolong kepada As-Sunnah, kerana Imam Syafi'i mengutamakan hadis-hadis yang sahih. Kita walaupun tak tahu hadis sahih, dengan amalan-amalan yang kita lakukan, pada hakikatnya amalan kita ini berdasarkan hadis yang sahih. Cuma kita tak tahu. Kenapa? Kerana kita berpegang, kita ada kepercayaan pada ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Tapi kena beringat, di sana ada juga ulama yang jadi dajjal. Sebab itu kalau kita buka kitab Al-Imam Al-Ghazali, dia kata ada ulama dunia wa ulama al-akhirah. Ada ulama dunia dan ada ulama akhirat.